Assalamualaikum. Okey. Sebenarnya orang Malaysia ni sekarang ni tengah tersepit Tersepit di antara benda-benda yang sememangnya bukan masalah kita. Tetapi kita terima atas dasar kemanusiaan. Kita terima atas dasar kita sesama Islam, dan kita terima dengan hati terbuka, kerana kita melihat untuk jadi seorang yang baik kita tak rugi apa-apa. Okey. Tapi di sebalik apa yang berlaku hari ini, kita berdepan dengan satu masalah yang kita tak boleh nak cakap. Bercakap lebih, orang kata kita ego bongkak. Kalau kita tak bercakap, benda ni meragut maruah dan hak kita secara pelan-pelan. Tapi apa yang aku perasan semenjak ujung-ujung ni, bila ada partition rakyat Malaysia buat untuk halau balik puak-puak Rohingya ni, banyak video-video daripada orang-orang Rohingya ni tular di media sosial. Macam-macam lah, flamboyant English dia buat keluar. Oh, lembut. Kan? Tapi aku sendirilah, aku ada pengalaman yang tak elok lah kan. Tapi atas dasar maruah, atas dasar aku rasa tak mau bagi orang lain pijak kepala kita. Okey, memang kita ajaklah Rohingya tu bagi faham bahasa sikit. Dia kena ingat dia pun tak boleh bekerja sebenarnya, tapi ada puak-puak yang nakkan duit lebih, keuntungan lebih bila dapat apa-apa kerja, kerana dia pun tahu Rohingya ni dia akan buat apa saja kerja asalkan dia dapat duit untuk belanja harian dia. Dan selalunya harga mereka tu memang dipaksa untuk harga yang cukup-cukup rendah. Mungkin 15 ke 30 ringgit sehari untuk kerja-kerja berat yang selalunya kita bagi pada Indonesia ataupun Bangladesh lebih kurang 100 ke 150 ringgit sehari. Rohingya boleh buat dengan harga 30-40 ringgit. Itu dulu lah. Okay. Lepas tu, bila mereka dah merasa nikmat 30-40 ringgit tu, walaupun tak cukup sebenarnya, kalau bagi kita tak cukup lah, bagi mereka cukup. Dan bagi kapitalis Melayu ke Cina ke India ke yang jadi toke mereka, memang rasa macam nikmat lah. Pasal ialah untung selalunya 20-30% daripada jumlah projek. Tiba-tiba bila ambil pekerja Rohingya ni, untung 50% daripada kos yang kita cakap kat tuan rumah ke tuan apa, kita dapat keuntungan 50% daripada jumlah yang kalau kita minta tu dapat 20% je. So benda-benda macam ni kita lihat dia menjadi sedikit sebanyak dia mengganggu. Dan macam aku memang allergic kalau aku masuk ke site, walaupun kerja aku bukan kerja tu, kerja aku kerja lain, wiring ke aircon ke lantai epoxy ke apa ke, bumbung. Tapi bila aku nampak Rohingya ada di situ, secara automatik aku akan rasa macam hidup aku terancam. Kan, sebelum hampa ancam aku ancam apa dulu lah. Kan, tak tahu pasal apa. Pasal memang dia bukan kebencian, tetapi mereka ni adalah satu bangsa yang perangai cukup buruk dan cukup pengotok. Okay. Kalau di Taiping ni, hampa boleh pergi ke pekan ataupun taman pertama dekat Aulong, kalau apa tengok perangai sekok Rohingya ni mencemar pemandangan lah. Situ pula majoritinya adalah penduduk Cina. Dan sifat pengotak mereka ni kadang-kadang buat kita rasa tak selesa di kawasan tu. So aku sebenarnya menyeru
kepada masyarakat setempat. Kita jangan stop daripada melaporkan atau memberi gambaran yang sebenarnya apa yang berlaku di kawasan kita. Okay? Dan aku rasa stop lah manipulate keadaan. Memang aku percaya benda ni ada, tapi buat masalah ni kita stop dulu pasal kita masih ada isu besar yang kita perlu tangani daripada tangani masalah-masalah yang dibuat oleh orang yang punya kuasa di kawasan tu. Okey. Yalah, mereka adalah manusia yang tak boleh dihadapkan ke mahkamah, tak boleh disaman, tak boleh macam lah. Tapi penginayaan yang kita buat terhadap mereka boleh report. Tapi kita tak boleh nak buat report atas mereka pasal tu mereka besar kepala. Aku pernah jumpa, tapi bukan di sinilah, tapi di luar. Rohingya ni dah ada status abalung dia, abalung Rohingya, yang akan bela mana-mana orang Rohingya yang terinaya kononnya di Malaysia. So itu memberi gambaran yang tak cantik lah. So aku berharap sangatlah jangan ada orang Malaysia tertarik dengan apa-apa ni. So kalau macam aku cakap tadi, kalau di side aku memang aku takkan pernah kalau Rohingya ni ada di kawasan ni. Okay, aku rasa hampir berambus sebelum aku buat sesuatu benda yang tak elok dekat ambil api belah bom. Okay, kalau bos hang kata bos hang nak makan hang, gaji hang lebih kurang daripada orang lain, tu atas bos hang. Dan aku lebih rela tak ambil kerja daripada bos hang lagi kalau dia menggajikan Rohingya. Dan bagi aku